cikgu ni. Sekali saya akan mulakan dengan kalau ada pertanyaan apa-apa atau program-program sekolah, proses apa yang perlu dilalui oleh cikgu sebagai pengajaran pentadbiran mula-mula dalam buku pengurusan biasanya aku tahulah sebelum mula ke sekolah ni kita dah dapat tarikh-tarikh MSST dan negeri. Okey, jadi masa mesyuarat awal tahun tu kita dah maklumkanlah tarikh-tarikh pertandingan. Jadi biasanya lah sebulan sebelum pertandingan tu diorang dah mula cari pelajar lah untuk okey, bila dah cari dah dapat kena isi lorong pendaftaran. Bila dah ada lorong pendaftaran kita bayarlah yuran dan pergilah hantar sebab tak ada kenderaan kan, kenderaan guru kita ada borang kebenaran membawa murid. Murid aktif, so mana-mana sangat aktif tetapi setakat ini belum ada pencapaian. Sebab kita memang nak daripada sekolah rendah lah. Biasa sekolah menengah satu murid satu sukan cakap yang rendah ni. Kalau sekolah rendah kita rasa tak apalah, tidak nak masuk. Sebab kita tak tahu nanti sekolah menengah mana yang dia punya kan. Setakat ni ada murid yang 4 acara masuk je. Itu je lah. Cikgu kalau untuk atlet-atlet ada tak bagi kemudahan dia macam alatan-alatan ke perlengkapan ke alatan budak-budak yang peruntukan yang kita dapat duit peruntukan panitia pendidikan jasmani dengan koko lah. Maksudnya kita setakat ni kerana murid sikit, bila murid sikit duit yang kita dapat pun sikit. Kita macam sekolah pandai ramai, pertandingan sama tapi murid ramai jadi duit banyak. Macam kita murid sikit pertandingan sama tapi duit tak ada. Jadi apa yang ada lah kita pakai dan itu merupakan kekangan kita lah. Padang pun sekerat tu je. Bilik suka kita. Kalau kita tengok kita pun tak ada kelanggang kan. Budak-budak nak main pun takut nak jalan tak kan. Sebab takut tu murid takut nak jatuhkan badan sebab dia lupa. Itulah kekangan kita. Bilik suka kita ada kat belakang. Masalahnya belakang yang pokok mangga dah tebang tau. Ya ada. Ni ke bawah ni. Store. Cik apa ni? Sebab senang sebab kat sana. Saya masuk semalam. Story Itu bukan bilik matrik kan tu. ada matrik. Tapi senang nak ni kita letak je. Apa antara faktor yang dipertimbangkan sebelum nak melaksanakan aktiviti dari segi murid ke pelaksanaan ke? Mula memang kita cari murid yang berbakat, murid yang berbakat lah. Macam tahun ni biasa kita set pada tahun 3 lah kita dah nampak, kita ambil lah benda tersebut. Tapi kat sini kekangan majoriti kat sini guru-guru dah berusia dan tiada kemahiran untuk melatih. Itu kekangan kita. Macam saya pun, saya sayang badan saya. Dia nak latih budak, nak lompat-lompat ke ni kan. Itulah kekangan biasanya. Juru latih lah kita tak ada. Tetapi kelebihan kita ada pekerja swasta tu, Cik Zahar dengan Cik Afai, bantu kita orang lah sebab dia orang mahir kan. budak-budak sini ramai ke yang aktif dan bakat ke kira-kira dalam sukan? Ramai? Aktif ramai, bakat kurang. Macam tu. Dan biasanya budak yang sama saja, murid yang sama. So dari segi ibu bapa atau pihak luar, ada ke yang membantu untuk fasiliti sekolah? Setakat ini kalau melatih tak ada, tetapi kalau kita buat aktiviti jam sukan, kemahan, ramai ibu bapa yang hadir. Kalau untuk bakat melatih tu tak adalah, tapi bantu sediakan air ke apa tu ada. Gelanggang yang katanya kantin lama ni nak buat gelanggang dah berapa lama? Ke belum mula lagi untuk baru tahun lepas kita dirobohkan, 2 tahun lah roboh dan kita dapat balik, tetapi kekangan duit lah. Duit kita baru dapat buat, kalau nampak tiang gol yang hitam ni baru
Tu pun tak siap lagi. Tu pun kita minta duit mana-mana lah. Itu je dah RM800 untuk tiang itu. Jadi bayangkan kalau kita nak dirikan, nak buat yang Snack ke kat situ kan? yang sepuluh, tekangannya duit lah. Sekolah kena Walaupun cari. kita rasa kita boleh cari, tetapi biasanya kita minta adun aja kan. Tapi kadang-kadang segan lah, sekat. Satu kita dah minta rasa macam tebalnya muka saya nak minta lagi. Kalau biasanya kalau setakat usahawan tu jarang lah kita. Sambutan kan. Kalau sekolah bandar pun, yang bahagian bandar pun ada ibu bapa yang ada di sini kan, Sini tak ada sangat. pendapatannya lebih kurang juga. Kekurangannya duit lah. Macam budak-budak pergi, contoh duit kumpul kelam memang ada peruntukan. Tapi dia ikut bilangan murid. Jadi kita tak dapat nak tampung makanan. Jadi kita minta sumbangan ke LG lah untuk tampung duit makan. Dan duit guru sendiri. Jadi nanti bersedia lah. Kadang-kadang nak hias kelas pun guna duit cikgu juga. Betul. Kalau macam hari Rabu pula, kurikulum koko, Uniform uniform kita dah dimasukkan banyak kan? Macam pengakak dah tak ada. kita cuma ada perempuan kunci Islam dan lelaki PRS je lah. Kita selang-seling. Contoh minggu ni hari tu apa? Uniform minggu depan kelab. Kita ganti Kalau kelab ada apa je? kelab jenayah, Med Science, Ni doktor muda. STEM. STEM, doktor muda, satu lagi apa? Cuba tengok situ. Tapi yang paling aktif tak ada. Yang penting buat je. STEM, kebudayaan, Kebudayaan. kemudian pendidikan jenayah. Kebudayaan, Tapi Zafin pun budak-budak dia bukannya ahli. Maksudnya dia dah ada Mbak Zafir lah bukan ahli. Kelab ni. Jadi biasa budak pilih, dia pilih ke atau cikgu tentukan? cikgu yang pilih. Okey, kalau kelab saya akan rotatekan. Tahun ni dia kebudayaan, tahun depan dia, maksudnya bila dia 3 tahun, tahun 4, 5, 6 dia akan kelab yang berbeza lah. Jadi maksudnya pengalaman yang berbeza. Dia akan tukar-tukar. Jadi taklah setiap tahun 3 tahun lepas sekolah rendah tu dia hanya dapat satu kelab. Saya akan dirikan. Jadi ada 3 pengalaman. Cikgu sekarang bila dipindahkan dekat sekolah ni, cikgu ada buat apa yang Yang baru kan? Yang baru. lagi? Setakat ni cuma lokasi kejohanan olahraga je lah. Sebelum kat sekolah, kalau kita pegangan padang kecil, saya pindahkan ke store. Start saya datang kat sini, saya tu buat kat store. Tetapi kos yang banyak lah. Sebab sewa 250, tu nak khemah lagi. Cikgu dah berapa tahun dah? Guru koko. Start daripada 23 masuk pertengahan 22. Jadi saya ambil sepenuhnya 23 dari tahun 22. Sebab cikgu kan dulu ajar kita sains. Dia naik koko dah tak habis. Kulit cikgu kan. Ya. Lepas tu program-program koko. Program utama first daripada Bertalisa. Lepas tu Sukantara pergi kejohanan olahraga. Lepas tu camping. Itu dah tu program utama. Macam ada hari tu naik budak darjah berapa tak ingat. Darjah 2 darjah 6. Saya tanya mana budak ni sebab tak penuhkan kelas kan. Lepas tu ada cakap dia wakil KRS. Ni Lukman. PRS peringkat negeri. Dia seorang je kawat. Dia seorang wakil sekolah. Sebab biasanya kalau daerah ke negeri dia akan hadkan satu sekolah berapa orang. Macam tu. Jadi dia memang berbakat. Berbakat lah. Dan berminat. Sebab yang ini dia ujian tau. Macam pertandingan. Yang saya rasa dia masuk hafazan cover. Ujian pertandingan CKRS daerah ke negeri. Maksudnya sekolah ni CKRS nak wakil apa, sekolah ni wakil apa macam tu.
Kalau sarjan, tak ingat lah, 10 kot nanti. Megang pangkat sarjan. Lebih tak? Setakat ni kalau macam murid-murid dia jadi wakil sekolah ke apa, ada parent-parent yang macam tak bagi budak tu join. Tak ada, Tak setakat ada, ni tak ada. semua okey lah. Setakat ni. Parent-parent. Sebab kalau diorang tak join, diorang pun tak ada exam. PJSK tu lah. Kalau diorang nak cari sijil. Dari segi PDSK, murid sekolah ni okey, dia lebih pelibatan ni Macam saya kata, bila kita tak ada pencapaian maka akan rendah. Tetapi pihak sekolah, kumpulan saya akan bawa budak tu untuk ni. Biasanya pertandingan online. Pertandingan online. Jadi itulah yang membantu. Program untuk satu bulan tersukan tu memang setiap hari Selasa buat. Ada tiga ke 4 permainan yang bola jaring, bola sepak, badminton, bola tampar. Sebenarnya pengalaman cikgu ada ke agensi luar ataupun pihak luar yang turut menyumbang untuk pelaksanaan program ke untuk kurikulum? Ada. Maksudnya dah 2 tahun saya minta bantuan sumbangan Yaping. Tapi mungkin bila kita dah 2 tahun mohon, mungkin dia bagi peluang pada sekolah lain. Jadi start daripada tahun lepas tak ada dah. Jadi setakat ni itu je lah. Dengan bagi lah adun kita lah. Itu je. Saya rasa kan macam seperti kalau macam sekolah bandar dia dapat peruntukan lebih daripada sekolah-sekolah macam sekolah ni lah kan. Memang jurang tu memang wujud lah maknanya jurang antara Betul sekolah tu. lah. Sebab kita masuk dengan sama. Contoh SK Perapatan masuk dengan sifat takraw, kita bawa 2 tim. Regu dengan kuadran kan. 2 hari macam semalam. Khamis dengan Rabu. Sekolah bandar yang ramai 1,000 lebih. Kita cuma 200 lebih. Itu kan tak yang sama. Jadi lebihan duit tu mereka boleh beli alatan lah. Sedangkan duit yang kita dapat kita hanya boleh bayar yuran pendaftaran. Nanti sukan lain jadi setakat macam tu je, kita tak boleh nak tambah peralatan-peralatan yang diperlukan lah. Macam tu. Sama juga dengan kelab uniform kita nak ni tak boleh lah. Setakat kita boleh lepas hantar duit penyertaan je pendaftaran. Saya ingat lagi kalau sekolah yang besar, sebab saya pun hantar juga kan, duit PC kita boleh bagi cash pada budak tu. Tapi setakat ni kalau kita sekolah kecil, 10 ringgit kita dapat tu untuk dimakan, kita tak boleh nak bagi cash pada budak. Macam tu lah. Untuk macam PPIM ni ke ataupun DRS ada ke yang sampai ke peringkat bangsa Dan ke? PPIM biasanya memang kita akan push satu contoh berjalan kunci bungsu kan. Kunci bungsu kita nak satu kelas tu lah. Semua dapat kunci bungsu. DRS setakat ni kita ada 20 orang untuk sarjan bila dah jalan nanti. Memang kita akan push bila nak puncak cikgunya lah kita kena kerahkan. Mana? Pihak sekolah ada ke terima sebarang macam yang boleh buat yang marah daripada nak luar ke sebab kurang apa ni melahirkan pelajar-pelajar yang bakat ke ada? Orang pun tahu ada Yang penting kita hantar budak tu kan, kita maksud kita dah hantar lah. Maksud kita tak pakat murid tu kita tak pendamkan, kita hantar aje. Walaupun kita rasa tak menang, tak apa kita hantar. Mana tahu nanti pengalaman dia bawa ke sekolah menang kan. Dari segi keselamatan macam cikgu nak ajukan program sesuatu macam mana ke? Contoh kalau berletak desa, walaupun kita dekat dalam ni, tapi kita akan lalu Fort Kasim. Jadi kita perlukan bantuan polis trafik lah. Memang kita setiap tahun polis trafik akan bantu. Selain polis trafik, kita ada satu family ibu bapa tu yang memang sangat baik. Jadi ada pekerja kan, dia bawa lah ramai-ramai pekerja dia untuk sama-sama bantu kat jalan. Maksudnya pencapaian Koko dekat sekolah ni
pencapaian Boleh kalau nak dikatakan. katakan pencapaian kita belum pencapaian, tetapi kita hantar pertandingan dan PHSK kita 90 lebih peratus. 96% kot tahun lepas. Cikgu ada yang banyak dah cikgu cakap tadi kan pasal cabaran-cabarannya. Dapat dapat. Berlatih, kewangan, Ya, ya. kemudahan. Jadi guru-guru yang muda ni baguslah, maksudnya SPM jadi guru muda, carilah pengalaman, pergilah kursus ke jurulatihan sebab memang dekat sekolah memang dia perlukan sangat jurulatih. Boleh berguna bukan? Dia suka apa? Saya boleh bola jaring ke, Kat PJ ambil bola baling. Bola balik, boleh main bola balik. Boleh. Contoh macam kat sekolah ni kita tak ada yang berkemahiran bola balik sebab tu kita tak ada, tak hantar pun. Haziq, Dia kalau dekat IPG tu buang sampah. Dia memang ada kursus satu set tu untuk pilih sukan. Apa yang Mas, Saya minat bola sepak, bola baling boleh, bola tampar sama macam dia ada jadi belajar. maksudnya dekat sekolah BKD sekolah memang sangat diperlukan jurulatih. Jadi kalau tak, macam mana kita nak ajar murid kita kan? Macam itulah. Baguslah muda-muda. Dekat IPG tu kan dia ada bagi peluang untuk student untuk join kursus jurulatih. Ya. Jadi bila Semua kita kalau macam IPG kita orang tu wajib semua. Tapi dia kena test tulis dulu. Kalau dulu tulis tu baru pergi amali. nanti bila dah jadi cikgu pun ada juga dia buka khusus-khusus kejurulatihan. Tapi biasanya dah guru-guru seni yang mana dia. Lebih sayangkan kesihatan sendiri. Haziq dah jadi apa cikgu? Haziq dah kerja. Kerja kan? Si gudang. Cikgu. Betul. Kerja lah. Oh. Haziq kan anak Habib kan? Dah habis dah. Dah habis dah? Tunggu post Oh dia. dah. Oh. Dah. Jadi bila masuk sekolah nanti tahulah cabaran dia. Dia hantar budak, jangan lupa keluar duit sendiri. Balik-balik, cikgu, jom pergi makan. Kalau macam hantar budak tu kan dia ada risiko kan kalau kita yang Sebab bawa tu, kan. sebab tu kita ada borang. Tapi bila borang pun, pasal tak kita baca berita guru pun disalahkan kan yang kemalangan tu. Kita tahu, kita doa je lah. Masa kita pergi tu selamat, balik pun selamat. Sebab dia takut parent kan yang boleh apa parents pula zaman sekarang kan dia kalau apa-apa syuk. Tapi yang ada sekolah, dia minta mak bapak sendiri hantar. Tetapi kita tahu mak bapak pun kerja. Jadi macam mana dia nak hantar? Macam cikgu ada tak rasa terfikir apa-apa inisiatif yang boleh orang cakap cikgu-cikgu tak payah hantar pun budak-budak ni, maknanya ada idea-idea ke Kita minta bantuan mak bapak lah. Kalau contohlah, contoh kalau kita rasa kita takut sangat nak hantar berlaku apa-apa, kita kena minta mak bapak lah. Bila mak bapak tak sempat, tapi tak boleh tak hantar. Sebab macam mana budak tu nak ada markah PJSK nanti? Kita juga yang salah. Nanti kenapa markah cuma 40% untuk PJSK? Sudahnya kita juga yang salah. macam saya ada terbaca lah kan pasal yang kes-kes cikgu-cikgu bawa keluar murid kan, ada yang macam pemalangan apa semua. So ada yang macam bagi pendapat lah, kata kalau setiap sekolah tu bagi pemandu sukan Siapa nak bayar? itu masalahnya kan. Kewangan. Siapa nak bayar? Kewangan. Yang pemandu tu lah yang urus. Sebab Mungkin, kalau tak mungkinlah contoh orang boleh sediakan. kalau tak Tetapi cikgu-cikgu servis nanti siapa yang nak bayar? Minyak siapa yang nak bayar? Modal. Pemandu tu siapa nak gaji kan? Macam tu lah. Kerajaan perlu sediakan untuk Betul. setiap sekolah. Macam hospital lah juga dia boleh sediakan ambulan. Kenapa kat setiap sekolah tu dia tak boleh? sekarang pula ibu aku memang cari salah dulu je. Contoh macam bas lah kan. Macam kita sekolah Datuk ada bas. Dia kata kita kongsi dalam daerah. Kalau ada pertandingan tarikh yang sama, ada 20 sekolah, bas tu yang satu, macam mana nak angkut semua pemain? Kan dan orang kata kita kongsilah bas dalam satu daerah. Kongsi macam mana? Nak bas nak pusing satu daerah. Sekolah dia jauh semua. Malam pertandingan.
Kalau contoh daerah nak ke negeri, duit pun tak ada. Maksudnya sekolah juga yang akan keluarkan duit, budak kita contoh wakil daerah nak ke negeri. Sekolah juga yang keluarkan duit nak hantar budak tu ke negeri. Ya kan daerah Duit sendiri Duit lah. daerah mungkin adalah sikit, tapi tak cukup. Contoh kalau kita pergi negeri, kita nak ada penginapan, so nak bayar penginapan. Duit cikgu sendiri lah. Ya, tahu-tahu lah duit, masing-masing duit budak ni. Macam tu. Kita pergi mana-mana tak ada duit, memang perjalanan tak ada. boleh claim kan. Boleh claim. Minyak sendiri. Begitulah realiti. Tugasan di luar lah juga kan. Jangan lupa kalau bersempatan esok pagi kita orang bertolong royong buat padang. Datanglah. InsyaAllah boleh. Bulan setengah. 8.5. Kerana minggu depan masih ada kan? Kalau saya masukkan dalam AJK Sukantara boleh? Boleh je. Boleh. Hari Khamis Jumaat depan ke Sukantara. Rabu cuti kan? Satu Muharram. Isnin, Selasa latihan. Jadi boleh baju biji lah. Seminggu tu semua baju biji sampai akhir bulan 6 lah. Kita orang semua baju biji latihan. Masih bagi masa nak ni sekarang nak ambil gambar dengan sign.